Tuan-tuan, raikan. Sebab tu kita, orang tua-tua dulu, nak meraikan orang yang macam ni, dia bagi seronok. Dia bukan datang tu senyap. Tu orang tua-tua dulu selepas sembahyang tarawih, apa dia buat? Bacaan tarawih simple. Qul huwallah mesti ada. Rakaat kedua qul huwallah, sampai kita boleh teka dah. Ni rakaat kedua mesti qul huwallah ni. Betul qul huwallah, aku dah kata dah, nampak dah. Sebab apa? Sebab dia tak rasa berat. Sebab dia tak rasa berat sembahyang sunat tu. Qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah, qul a'udzu birabbin apa nama? Nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Orang dulu-dulu. Cuma sekarang je kita panggil Imam Hafiz bagus. Satu rakaat satu muka. Allah. Seksa ya. Nyesal aku datang. Nampaklah. Ni pun parah agak tuan-tuan. Nyesal kata. Yalah terkejut tuan-tuan, terkejut beruk. Macam ni sembahyang sunat nu panjang bakok. Tu imam tu pula letak Quran besar tu. Begini memang rebuh kepit besar kiri kanan pula. Kipas angin tiup memang tak tertolak dah. Ha. Oi dahsyat tuan-tuan. Boleh tak? Boleh, bagus. Lagi panjang lagi bagus. Tapi maslahah kita. Yang sakit gaut, yang sakit go out, yang bawa anak, yang mengandung, yang kencing manis, kencing tawa, kena kencing. Banyak yang tahu. Kena pula tu imam tu pula ayat dia ulang patah balik, ulang balik. Allah panjangnya. Wa basyiril ladzina amanu alladzina amanu wa amilus shalihat. Hai, kita ni naik turun tuan-tuan. 4 rakaat belah. Saya kena dah itu. Sebab tu saya kata, saya pergi ceramah di surau sembahyang tarawih di masjid. Di surau penuh padat. Saya kata lagi kita sembahyang payah, kita sembahyang masjid dah. 2 saf. Loh, tarawih 2 saf. Tak ada orang. Saya kata kat driver saya, cantik ya, kita duduk sembahyang. Allah, baru saya tahu pasal apa 2 saf. Alhamdulillah. Ha, sudah tuan-tuan. Ni bila nak habis ni mampu Itu habis-habis salam siku ke mata ya? Belah. Memang belah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, persembahkan yang terbaik. Kapet yang terbaik, aircon yang terbaik, bilik air yang terbaik, imam yang terbaik, supaya dia rasa dihargai, dia rasa seronok. Orang tua-tua dulu dia bukan setakat bacaan tu simple. Selawat bagi rehat. Subhanal malikil ma'bud. Orang kita kan suka. Allahumma salli ala Muhammad kan suka. Dia menjawab sallallahu wasallam alaih. Kena budak-budak ni. Bila nak habis? Tepi jalan. Yang main tepi ni jawab lambat lagi. Dulu. Sekarang semua senyap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, tak ada selawat ke? Masuk neraka. Parah ni tuan-tuan. Sembahyang ini sesuatu yang nafsu tak suka. Sebab tu kita kena kalahkan nafsu. Bagaimana cara nak mengalahkan nafsu? Terpulang kebijaksanaan imam tadi. Ada imam yang bila sembahyang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makcik rasa apa? Teringat Mekah. Saat lagi masuk rakaat ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain pula lagu dia. Masuk rakaat ke-6, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 20 rakaat tak sedar langsung. Sedar-sedar dah habis. Memang tak sedar. Dia dapat dinding. Ya Allah, makcik tak sedar lah. Memang tak sedar. Tidur daripada rakaat keempat habis-habis. Tuan-tuan, inilah dia Ramadan, kita raikan.
Ni tuan-tuan nampak Ramadan ni. Adik kita datang 3 orang ni. Siap baju tidur Spiderman lagi tuan ni. La ilaha illallah.